Kau tinggal aku. Dikejar. Kenapa kau buka ni? Assalamualaikum everybody and hello semua yang menonton. Okay, korang bersama dengan saya Daniel dan hari ni aku akan main game Roblox yang bertajuk Night Cleaner. Okay, so basically Night Cleaner ni pasal short horror story. Aku tak tahu ini based true story atau tak, tapi aku harap korang enjoy lah. Okay, sebelum kita mula ke gameplay, aku nak korang tekan like button and jangan lupa untuk subscribe aku guys, supaya aku boleh upload video setiap hari dan berkembang selalu. Okay, korang tunggu apa ni? Pergi tengok lah. Enjoy the video. Ni apa cuci muka? Aku dah mau. Aku dah mau. Aku dah mau. Pukul lah. Wah. Weh, terbuka pintu ni. Belum apa ni? Okay, clean. Tas apa ni? Entrance, restroom, living room, kitchen, hallway, office, bedroom. Okay. Aku follow je korang buat. Tak best lah. Tak nak. Ha? Ya, aku sih. Oh ni boleh ambil. Ambil betul? Tu sampai kat belakang. Oh, tu sampai kat belakang. Buat lah. Harid pancing sikit. Kan Weh, siapa berak ni? Kasih cuci. Kasih cuci. Kau sampai sikit. Dah. Buat apa tu sini? Wush, aku kat mana ni? Oi. Lesap coy. Tak buka. Tu. Weh, benda apa tu? Benda apa tu? Wih, ada anomali tu. Ha? Ada anomali tu. Aku nak naik juga. Belah lah. A few moments later. Wih, aku masuk ke. Wih. Okay. Bareng. Orang nak cuci rumah dia main-main pula. Okay, finally. Ada apa lagi tinggal? Ni ambil buang juga. Weh, Allah. Betul lah. Apa benda kau buat kat ruang tamu ni weh? Bapak tak bersih siul. Siapa yang patut kena buang sampah? Aku mok je tadi. Aku mau juga. Yang kata nak tengok nak ikut je. Tak nak apa-apa ke? Ya, aku follow je korang buat. Orang kali ni. Foto. Apa anda? Kena juga. Tu kita orang kena itu aku tadi tu terkejut. Itu belah lah pun. Apa je lock? Ada kunci guna. Oi, Siapa tu? Dia dah kunci. Sana. Yang first tu. Yang first. nak ambil dah. Ada apa? Dia kena mandi ya. Benda ni Jai. Mandi lah. Mana? Tunggu aku Koridor, dulu. Aku pun dah tekan tadi. Ada apa? Kau nak. Ajar gitu. Bukan. Ada kunci. Ni apa attachment ni? Tak nampak attachment ni. Mana? Belah tu. Aduh. Benda. Tak tahu? Apa hantu tu? Pas speed kan. Tengok. Oi, Allah. Benda lah. Ya Allah. Kena. Ni kunci mana ni? Tak boleh tu. Belah lah tu. Ui, dah. Sini tu. Apa benda korang ni? Ada apa?
Mana dah tambah? Ramai dah tambah. Ni alam. Otak dia alam macam tu. Habis kan. Sikit. Apa ni lagi seketul ni? Benda ni ritual. Agaklah. Tapi korang buat apa dekat sini? Jadi balik je. Korang buat ritual apa tu? Lama juga nak bersihkan ni. Pelak jai. Lama. Ya. Complete the ritual set me free. Sekarang aku nak set free ke? Tahu lah. Lama banget. Korang tinggal aku. Dikejar. Kenapa kau buka pintu? Kenapa kau buka pintu? Kenapa kau tutup pintu? Bodoh lah yang tutup pintu ni. Tinggal aku. Bodoh tutup aku. Aku nyuruh dia. Ke mana tu? Ke sini tu. Kunci. Buka. Buka. Gerak dulu, apa je. Ya Allah. But that after Fred the Demon, you are a friend of your business. Ending 2. Ada 2 ending? Ada ending lain ni? Okay, itu sajalah gameplay kita pada video kali ni. Okay, aku harap korang enjoy dan thank you sangat kepada yang dah tengok daripada awal sampai habis. Okay, aku harap korang suka. Dan kalau korang ada apa-apa suggestion ke, korang nak bagi kat aku nak main game ke, nak react video ke apa-apa, korang boleh tulis je komen kat bawah. Okay, aku akan baca dan aku akan buat lah anything selepas ni. Okay, sekali lagi thank you pada semua yang telah tengok. And jangan lupa untuk subscribe and like. Jangan lupa share untuk korang. Okay, thank you semua and jumpa in the next video. Bye.